Namaste sel konsum yang manis. Namaste sel konsum yang manis. Assalamualaikum, bersama dengan kami lagi dalam Podcast Smart Camp, podcast paling real, paling set to the point, hanya dekat TPS Smart Camp sahaja. Dan untuk penonton semua, kita ada menjemput host paling khas, iaitu Cikgu Baya. Hai, apa khabar semua? Saya Cikgu Nobaya, cikgu pengajar sejarah di Smart Camp sejak dari tahun 2021 sehinggalah hari ini. Dan bersama kita pada petang ni ialah 3 panel yang istimewa. Walaupun mereka ni sibuk dengan persediaan untuk menyambut pelajaran, mohon mereka tetap sudi datang dan kita tak mereka perkenalkan diri dulu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakrul Iman bin Dudit. Ramai kenal saya daripada TikTok lah. Alhamdulillah. Viral. Asbab juga daripada kru-kru TV PXS ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, nama saya Alia Najwa binti Najib. Saya juga pelajar di Sekolah Menengah Agama Teluk Kemang. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Saya Dini Sufia binti Muhammad Zakwan. Saya juga ialah bekas pelajar SM Teluk Kemang. Cikgu rasa apa tajuk kita pada hari ni? Sebab kita jemput 3 tetamu dari luar. Okey, tamu ni memang tak asing lah pada kita kan. So yang sesuai tajuk kita pada petang ni ialah 11A bukan Kemudian tapi perjuangan. juga ketawa ke? Okay, so ni sebab Soalan sebab kita. yang 11A ni mesti semua orang tahu bukan senang nak dapat 11A ni. So soalan saya lah nak tanya dekat kakak abang semua. Kalau lah 11A perjalanan korang nak menuju 11A tu boleh digambarkan satu perkataan, apa perkataan tu? Dan kenapa korang nak perkataan? Saya jawab kan? Bagi saya kalau nak ungkapkan perjalanan SPM ni dalam satu perkataan tu adalah mencabar. Betul. SPM ni memang mencabar. Lagi-lagi waktu permulaan Form 4 hingga Form 5 nak kena cover semua tu. Banyak topik kena cover semua. Contoh macam sejarah. Sejarah ada banyak topik. 20 topik kan cikgu? Kan? 20 topik kan? Baik ingat tau. Alhamdulillah. 10 topik sebelum peperangan dunia dan sebelum kemerdekaan. Lepas tu topik Form 5, 10 topik pula selepas kemerdekaan. Kalau Akalia pula? Kalau bagi saya rasa perkataan yang paling sesuai yang saya boleh gambarkan perjalanan SPM saya ni adalah penat. Penat bukan sahaja dari segi mental saya, juga dari segi fizikal. Saya terpaksa korbankan waktu tidur saya. Saya terpaksa korbankan waktu saya berehat semata-mata untuk saya cover topik-topik untuk saya jawab periksa nanti. Dari segi mental pula, saya terpaksa korbankan waktu saya bersenang-lenang dengan kawan-kawan. Waktu saya nak cari emosi, nak bina emosi yang gembira sebab saya terpaksa belajar untuk dapatkan result yang cemerlang. Kalau Kak Dini, apa perkataan? Okey, bagi saya pula perkataan yang paling sesuai untuk gambarkan diri saya waktu time SPM ialah perik. Sebab sama juga macam Fakrul dan Alia, macam diorang cakap, time SPM, benda yang paling mencabar. Benda yang sangat susah untuk kita nak maintain, untuk kita nak belajar, kita nak bahagikan masa untuk kita belajar. Jadi bagi saya, untuk kita cari masa untuk kita cover semua bab dalam SPM punya subjek itu agak mencabar dan agak perit bagi diri saya lah. Okey, 11A kan? Bukan senang orang cakap. Kalau cikgu cakap, okey, awak mesti dapat 11A. Tapi sebenarnya bukan mudah. Okay. Dan cikgu nak tanya, 11A ni sesuatu yang dah diduga ataupun dia kejutan? Wow. So, korang mana jangka? Memang dah jangka ke dari awal ke? Kan, confident. Ataupun memang, wah, tiba-tiba 11A kan? Kita bagi tempat ini je. Okey, ini dulu. Alright. Bagi saya lah, siapa je tak nak 11A kan? Memang kita expect, memang kita harapkan 11A tu jadi kita punya result. Tapi lepas saya tengok trial saya mungkin saya rasa ada memang ada lah saya punya untuk dapat 11A tu memang ada. Jadi peluang untuk dapat 11A tu saya rasa ternampak masa lepas trial. Tapi lepas saya duduk dalam dewan masa SPM, saya keluar dewan, dan tu saya rasa macam agak terkilat sikit sebab ada beberapa subjek yang saya rasa saya tak boleh buat dengan baik. Tapi masa tu saya rasa macam, okay, saya dah buat yang terbaik.
Jadi saya serahkan semua dekat Allah. Maknanya tak diduga lah Tak kan. diduga lah. Lain yang kita target dan kita fikir, lain yang dapat kan. Wah, memang Alhamdulillah kan masa tu lah. Okay, Aria pula macam mana? Jujur, saya tak pernah jangka, saya tak pernah rasa pun saya ni akan genggam satu kertas 11A ataupun straight A tu sendiri sebab saya bukanlah pelajar yang menonjol sangat dalam akademik. Jadi bila saya tengok, bila saya buka result SPM tu, saya sangat bersyukur. Saya rasa memang semua rasa sedih, rasa sebab, rasa nak menangis. Sebab apa yang saya usahakan selama ni, Alhamdulillah, semuanya terbalas dengan baik. Macam tu. Okay, kalau Fakrul pula, sebab kita tahu Fakrul ni video dia sangat viral. Bila buka slip kertas tu dia menangis. So sebenarnya video tu dah jangka ke tak jangka? Sebenarnya 11A tu saya ada jangkaan lah. Dalam 80% tu saya rasa saya boleh dapat yang straight A ni. Tapi plus tu? A plus tu yang saya jangka tu. Okay. Jadi waktu tu saya memang betul-betul terasa ya Allah gembira. Memang betul-betul benda yang saya tak boleh jangka lah. Daripada Maknanya daripada sejak tingkatan 4, tak pernah lagi dapat sehingga ya betul. 100% macam tu tak lah pernah kan. Betul dapat. tak? Dia nak Memang maknanya graf A plus. mencanak lah macam ni kan. Okay. Di sebalik kejayaan kejayaan pelajar-pelajar ni, siapa sebenarnya yang memberi dorongan untuk tentulah ibu bapa, betul tak? Ada tak lagi lain ibu bapa ataupun apa sebalik kejayaan Nanda semualah? Saya melihat orang yang saya boleh bagi anugerah lah, yang banyak bantu saya selain daripada ibu bapa saya adalah Ustaz Talaqah saya sendiri, Ustaz Azzuddin. Terima kasih sangat-sangat. Saya dah bersama dengan Ustaz daripada saya tingkatan 1 lagi. Dia tak pernah berhenti bagi saya semangat untuk saya teruskan. Saya usaha dalam belajar, dalam apa-apa yang saya buat, dia tak pernah bantah. Dia akan sentiasa bagi semangat dan Alhamdulillah bila saya dapat keputusan, dia adalah orang yang pertama cakap tanya dekat saya. Sejujurnya kakak gini ke? Bagi saya pula, sama juga macam Maria, cikgu-cikgu adalah salah satu pendorong terbesar saya lebih personal dan saya. Sebab bila kita tengok usaha-usaha cikgu, contohnya macam cikgu Bayar sendiri, kita kebutuhan dia untuk buat kelas, kerja keras dia untuk buat macam-macam untuk kita orang lah, buat kelas pagi, petang, siang, malam. Siap ada apa? Terus lagi siapa yang dapat. Oh, ingat lagi Azuz Kita siapa agaknya dah berapa cawan dia dapat. Azuz yang kita tahu kan. Oh, banyak. Bagi saya cikgu tu adalah pendorong, penyemangat saya lah yang paling besar. Sebab kalau dia orang boleh buat yang kerja keras, kenapa saya tak boleh buat? Jadi saya tak nak apakan cikgu saya lah. Kalau macam Fakrul pula? Sejuk hati cikgu. Kalau saya memang tak boleh nafikan apa yang Alia dengan dia cakap. Saya memang setuju, betul-betul setuju lah. Yang selepas daripada mak ayah saya, cikgu lah pembakar semangat kami untuk teruskan belajar. Macam cikgu, ya Allah, saya betul-betul kesian lah. Dia bodeh ni cikgu. Tapi betul, cikgu masuk memang setiap hari, boleh kata tiap hari. Betul lah tu. Tengok cikgu penat lelah, datang petang-petang. Semua dah penat lelah, apa semua, mata dah puyuh semua. Puyuh lah. Puyuh. Cikgu tetap juga beri semangat. Belajar, mengajar kami dengan semangat lah. Jangan mengantuk, jangan tidur dalam kelas. Terima kasih sangat-sangat cikgu. Cikgu pun mewakili cikgu-cikgu lain juga. Cikgu betul. tahu memang cikgu-cikgu Smart Camp terutama yang Form 5 ni memang beri 100%. Bayangkan pada awak dapat keputusan, sambung pula sampai hari ni tiap-tiap tahun. Tapi tak pernah runtuh. Dan awak semua memang, dan pelajar-pelajar lain juga sangat beruntung dapat cikgu-cikgu ni. Okey. Sejujurnya, soalan yang saya ingin nak tanya dekat Kak dan Abang semua. Semua orang tahu yang SPM ni bukan benda yang mudah. Benda tu kadang-kadang boleh kita buat kita burn out. So, apa yang korang buat time korang burn out? Mesti akan ada satu fasa yang kita akan burn out. So, apa yang korang akan buat? Sejujurnya, kalau saya burn out kan, saya tidur je. Betul je. Tidur lah. Tidur sebenarnya, kalau penat tidur. Itu je sebenarnya. Kalau burn out apa semua,
memang saya akan cari masa lah untuk tidur sebenarnya. Contoh kalau petang-petang tu, lepas tu dah lepas ada kelas tambahan, apa semua, saya akan tidur. Cari masa untuk tidur. Saya pun bersetuju dengan Fapul. Memang tak dinafikan pelajar-pelajar semua sama. Kita lepas belajar mesti rasa mengantuk dan rasa nak tidur. Jadi saya tak akan sia-siakan masa saya. Kalau saya burn out, saya terus letak buku dekat tepi, saya terus baring, saya terus tidur. Saya tak akan fikir benda lain dah. Itu je saya buat, tidur. So, saya pun sama sebenarnya. Tapi saya nak tambah sikit lah antara benda yang saya buat kalau saya stres. Saya tak boleh buat apa-apa dah. Saya pakai kembali pada Allah lah. Saya sebab saya lah. Tekan. Saya bagi kalau saya bangun. Sebab saya rasa macam pagi tu dah tak ada, saya rasa macam ada semangat. Kita kan dah burn out kan. So macam kita dah tak ada benda, tak tahu nak buat apa. Jadi pagi tu saya mulakan dengan solat. Saya bersihkanlah balik apa yang kotor. Tapi setakat ni cikgu tak nampak lagi lah. Aku dah tidur kan. Mata dia dah buka sah je kan. Tiba-tiba. Tadi dia mengantuk je. Betul. Tapi cikgu faham belajar asrama itulah masalah dia. Memang kurang tidur lah. Lagi yang nak ambil periksaan SPM ni memang mencabar. Okey. Balik pada subjek-subjek. Dalam banyak-banyak subjek apa yang paling mencabar? Kalau cakap sejarah, tak tahulah kan. Tapi macam mana dengan pandangan masing-masing lah. Subjek apa yang paling mencabar dan macam mana nak mengatasi cabaran yang sukar ke apa. Jadi macam mana? Belajar setiap kelas? Kalau saya, yang dua paling mencabar bagi saya, sains, pendidikan syariah Islamiah. Sains tu bukan disebabkan topiknya susah, sebab kami kekangan masa. Sebab nak tunjukkan perjalanannya sebenarnya, waktu awal form 4, cikgu kami tiba-tiba menghidap penyakit stroke. Cikgu Amirul kan? Okay, cikgu Amirul. Jadi waktu tu kami memang buntu, tak tahu nak buat apa. Sains, jadi waktu kami pertengahan tahun form 4 tu, memang kami tak perform lah. Banyak yang C, banyak yang D. Jadi bagi kami itulah satu kekangan yang besar jugalah untuk subjek sains ni. Tapi alhamdulillah berkat usaha cikgu-cikgu kami, Cikgu Syafinas dengan Cikgu Aisyah, kami berjaya juga dalam SPM tahun 2025 ni. Ramai macam tu. Okey, betul. Sains memang topik yang subjek yang sangat mencabar juga bagi saya. Tapi kalau saya nak jujur, subjek apa yang bagi saya daripada awal bagi saya susah adalah matematik. Sebab saya memang seseorang yang susah sebab kira-kira sistematik ni saya bukan orang yang boleh ke depan lah kalau buat kira-kira. Jadi waktu saya form 4 saya tak pernah dapat A. Saya punya result memang C, tak pernah A. Jadi waktu saya naik tingkatan 5, saya minta bantuan dengan Cikgu Mariam supaya saya boleh buat kelas lebih. Saya cari tuition, saya buat latihan banyak-banyak dan alhamdulillah saya dapat capai apa yang saya nak waktu SPM. Bagi saya tak sama juga macam Fatul. Bagi saya sains adalah satu subjek yang akan mencapai bagi saya. Antara faktornya juga sebab saya kurang faham teori. Saya susah nak faham teori. Saya kan banyak teori kan. Jadi saya kurang faham. Jadi apa yang saya buat, saya pekat juga. Pekat sama cikgu Syafiqah, Cikgu Aisyah yang banyak buat latihan, banyak buat kelas. Jadi tentu saya rasa semangat lah untuk belajar, untuk buat revision. Tapi saya sempat juga burn out sebenarnya. Sehari sebelum SPM, Cikgu Syafiqah tahu saya datang kat cikgu, saya kata tak boleh buat apa. Tapi alhamdulillah, lepas saya keluar Dewan, saya kembali dengan nanti lah. So maknanya dalam tiga-tiga dia tak ada sebut sejarah tau. Jadi kalau yang lain-lain tu cakap sejarah susah. Cakap ini tak cakap sejarah. Jadi semua tak mustahil. Tak mustahil sebenarnya. Semua subjek kita boleh harungi, boleh dapat kesan yang cemerlang lah. Betul. Betul kan.